Jadi kita buat 8 pun buat, 20 pun tak apa. Tapi sebenarnya selawat tak payah baca, tak apa kalau nak cepat. Apa, Assalamualaikum, ada bangun balik. Macam Mekah terus bangun, senang cerita. Kita ni Malaysia, dia tak baca juga, baca. Itu kadang bila kata Imam, kata Bilal, Al-Badrul Muniru Muhammad, kata dia kan. Makmum kata apa? Sallu alaih. Kan tak betul selawat tu. Bila Al-Badrul Munir Muhammad, maknanya barang siapa yang mendengar nama Nabi Muhammad, naklah ia berselawat. Kita tidak selawat. Kita apa? Sallu alaih. Tuan-tuan selawatlah kepadanya. Siapa nak selawat ni? Habis semua makmum kata sallu alaih, selawatlah tuan-tuan. Siapa nak selawat? Kesian orang Melayu. Gitu. Kesian. Makna saya ialah nak tegur buat tu ceramah lah. Waktu saya tak tegur, saya diam ni, gelantang kau lah. Apa nak kata, semua orang kata. Apa kita nak cakap? Jangkanya kalau imam, Bilal pun tak kata sallallahu alaihi, imam Bilal tak kata, pasal automatik. Ya, al-bakhilu man idza dzukirtu falam yusalli alayya. Orang yang kedekut apabila disebut namaku dia tak selawat. Tak selawat kita. Tiap-tiap Ramadan kedekut. Sekali je. Al-Badrul Munir Muhammad. Sallu alaih. Semua itu. Selawatlah tuan-tuan. Tengok siapa pula nak selawat. Siapa yang menjejak. Begitu. Yang kini sallallahu alaihi wasallam macam biasa juga selawat. Tu kadang-kadang kita rasa malu nak berdoa tu. Doa kita Ramadan kan panjang. Doa tarawih witir tu. Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Makmum suka doa tu, amin. Ya Allah, kami nak iman yang sempurna. Wali faraidika muaddin, kami nanti akan kami tunaikan keperduan. Wali zakati fa'ilin, zakat kami akan bayar. Ayat apa lagi? Ujungnya fid dunya zahidin, dunia kami tak mau. Bil akhirati raghibin, kami nak akhirat aja. Tak hebat ke? Min na'ma'i syakirin, nikmat-nikmat kami syukur. Bil huda mutamassikin, kami pegang segala hidayat. Ujung lagi, fil jannati dakhilin, kami nak masuk syurga. Semayang laju nak masuk syurga. Tak apalah, sikit boleh tahan lagi. Min ta'amil wa min ta'amil jannati akilin, kami nak makan makanan syurga, boleh tahan lagi. Tak apa lagi? Min labani wa asal musaffain syaribin, kami nak minum susu dan madu. Kopi O tak main. Kopi Cino apa tak mahu dia. Susu dan madu. Bin sundusin wa istabrak, di baju talabisin, kami nak pakai sutra tebal pun mau, nipis pun tahu. Cotton tak main. Sikit lagi. Bihurin ainin mutazawwijin, kami nak kahwin anak bidadari, muka tak malu. Mayang dan bukang nak bidadari. Perempuan dia tak tahu makna, dia pun amin. Perempuan, kesian perempuan. Saya rasa saya tak nak baca doa tu, malu. Pasal semayang kita pun laju, nak minta macam-macam. Minta makan dah, minta minum lah, baju pun dah, kahwin pun dah. Itu muka tak malu betul. Betul lah Tuhan tak marah ini, tak pun kita rasa macam tak sepadan pula. Semayang 8 rakaat, semayang 2 rakaat, tapi laju setengah jam siap nak bidadari. Itu memang kita tuan-tuan, kita ni sebenarnya orang yang masuk surga. Kita ni dah standby 2 orang bidadari, jangan bimbang. Tak minta pun dapat. Macam, okey. Jangan tuan-tuan termenung ni kan, 2 mana cukup ni. Jadi itu dia Ramadan. Main tarawih. Jadi persoalan sekarang ini, tarawih ini, kalau zaman-zaman dulu, bukan dulu, 5-6 tahun yang lalu kan, setiap hari ada televisyen tulis malam ni, malam 29, malam 28 pahala tarawih sekian. Orang tunggu je. Malam ni tak hebat, dia kata pahala dia, tak payah pergilah. Tengok mulai esok pula sikit juga. Lusa pula akan dapat bidadari 20 orang ain semayang dia. 20 bidadari. Mula semayang laju tu mungkin 20 okey lah ni. Jadi maknanya sudah mula semayang tu niat sesuatu. Dia. Terus semayang aje dah, semayang aje. Pahala-pahala jangan dibaca.